Okay. Sebelum kita pergi ke bahagian atas, kalau kita tengok dekat bahagian rambut yang belakang ni dan juga kiri kanan ni agak dia tebal. So jadi kita kena potong. Kita gunakan teknik paling simple sekali. Kita gunakan gunting. So kita gunakan teknik 90 darjah je, senang je. Ambil, potong 90. So kalau perasan, daripada yang rambut yang kita ambil tu, yang bahagian atas ni panjang. Tu yang nampak dia kembang. Senang je. 90 darjah je. So berapa tinggi kita nak ambil, lebih kurang adalah 1, 2. Pergerakan dia dua besar jari saya. Okay. 1, 2. Potong. Okay. Tu dah kurang lah. Dah kurang. Masuk sini pun sama. Potong je. Tengok saya buat macam mana. Tadi saya buat macam mana. Ambil. Potong. Turunkan. Potong.